Hai semua, pernah tak terfikir macam mana program komputer atau aplikasi dalam telefon kita ni boleh buat keputusan? Dalam kupasan kali ini, kita akan bedah siasat blok-blok binaan logik dalam C++ yang jadi asas kepada semua tu. Jadi, macam mana sebenarnya kod kita berfikir dan buat keputusan? Sebenarnya, semuanya bermula dengan perbandingan yang sangat-sangat mudah. Ya, semudah itu. Dari situlah datangnya semua logik kompleks dalam software yang kita guna hari-hari. Okey, jom kita mulakan dengan alat yang paling asas dalam toolbox seorang programmer. Kita panggil dia operator relasi. Tugas dia senang je. Tanya soalan-soalan yang direct dan mudah. Senang cerita, operator relasi ni kerja dia bandingkan dua benda. Dan jawapan dia sentiasa satu daripada dua je. Sama ada benar atau palsu. Tak ada tengah-tengah. Contohnya, kita nak tahu nombor ni lagi besar ke dari nombor tu. Itulah kerja dia. Dan inilah dia 6 soalan utama yang kita boleh tanya. Ada simbol untuk sama dengan, kena guna 2 kali tau. Ada untuk tak sama dengan, lebih besar, lebih kecil dan gabungan-gabungannya. Inilah bahasa yang komputer faham. Okey, jom kita tengok contoh praktikal. 3 kurang daripada 5. Betul tak? Ya, betul. Jadi, komputer akan bagi jawapan benar. Kalau 7 lebih besar daripada 10, salah kan? Jadi jawapannya palsu. Nampak tak? Setiap perbandingan mesti ada jawapan ya atau tidak yang jelas. Dan ada satu benda yang best pasal C++. Di sebalik tabir, jawapan benar tu sebenarnya diwakili oleh nombor 1 dan palsu pula nombor 0. Ini penting sebab ia tunjukkan macam mana logik betul salah ni boleh ditukar jadi nombor yang komputer boleh proses. Okey, sekarang kita dah pandai dapatkan jawapan benar atau palsu. Apa langkah seterusnya? Sekarang kita nak belajar cara gabungkan jawapan-jawapan ni untuk tanya soalan yang lebih kompleks, lebih power. Di sinilah operator boolean masuk. Jadi apa beza dia? Kalau operator relasi tu macam kita tanya satu soalan pada satu masa, operator boolean ni pula macam kita tanya beberapa soalan serentak. Contohnya, adakah syarat A ni benar dan syarat B pun benar juga? Nampak tak? Kita dah mula gabungkan logik. Ini adalah antara pemain-pemain utama dalam operator boolean. Ada NOT, AND, OR dan XOR. Semuanya ada fungsi masing-masing. Tapi untuk kali ni, kita nak fokus pada satu je yang paling popular dan selalu sangat kita guna, iaitu operator AND. Operator AND ni, dia cerewet sikit. Tengok jadual ni. Dia hanya akan bagi jawapan benar kalau kedua-dua syarat yang kita bagi tu benar. Kalau salah satu je yang benar atau dua-dua salah, jawapan akhir tetap akan jadi palsu. Dia nak dua-dua betul, baru dia setuju. Okey, teori dah cukup. Jom kita gabungkan semua yang kita dah belajar tadi dalam satu contoh C++ yang praktikal. Bayangkan, kita nak buat program untuk cek layak ke tak seseorang ni dapat diskaun pelajar. Tengok kod ni. Dalam satu baris if tu, kita sebenarnya tengah buat dua benda. Kita guna operator relation untuk bandingkan umur dan kita juga guna operator boolean AND, iaitu AND, untuk gabungkan syarat umur tu dengan status pelajar. Jadi, macam mana komputer proses benda ni? Dia buat satu-satu. Mula-mula, dia cek soalan pertama. Adakah umur tu, iaitu 20, lebih besar atau sama dengan 18? Jawapannya, benar. Okey, simpan. Lepas tu, dia cek soalan kedua. Adakah status pelajar tu true? Jawapannya pun benar. Akhir sekali, baru dia guna operator AND. Benar dan benar. Jadi jawapan muktamadnya ialah benar. Dan disebabkan jawapan akhir tadi tu benar, barulah program akan jalankan arahan yang ada dalam kurungan F tu. Dalam kes ni, ia akan paparkan mesej layak menerima diskaun pelajar. Kalau jawapan akhir tadi palsu, mesej ni takkan keluar pun. Nampak macam simple kan? Tapi jangan pandang rendah. Proses yang sama inilah yang menjadi nadi kepada beribu-ribu, malah berjuta-juta keputusan yang dibuat oleh aplikasi di sekeliling kita setiap saat. Jadi kesimpulannya, cuba bayangkan operator relasi dan operator boolean ni macam dua kepingan puzzle. Masing-masing tak lengkap tanpa pasangannya. Bila kita gabungkan kedua-duanya, barulah kita dapat satu logik program yang lengkap yang boleh mengawal macam mana program kita berjalan. Bila anda dah betul-betul faham macam mana dua kepingan puzzle ni berfungsi bersama, dari situlah anda boleh mula bina logik dan keputusan yang jauh lebih kompleks. Ini adalah langkah pertama untuk hasilkan kod yang bukan saja berfungsi, tapi bijak, efisien dan lebih hebat.